Ini golongan yang ketiga pula. Satu golongan yang jumpa doktor, rajinlah jumpa doktor. Yang kedua tak nak jumpa doktor tapi beli ubatan sakit kat farmasi. Tetapi golongan yang ketiga ni doktor, pada mereka tak apa, cukuplah dengan tuam ais ataupun tuam panas ataupun mungkin mengurut doktor. Jadi adakah ini salah satu solusi yang bijak juga? Salah satu terapi yang fizioterapi sarankan pun ialah icing. Mereka akan buat icing. Jadi nak ais tu pun boleh. Tapi bila nak urut tu, saya risau kalau pergerakan tu secara tiba-tiba boleh menyebabkan sakitnya lagi kuat. Jadi biasalah orang urut ni pun kita tak tahu tahap mana dia nak urut. Takut-takut masalah bau beku ni masalah lain, bukan kerana keradangan. Jadi benda yang tak diingini boleh berlaku. Bahu okey lagi. Kalau bahagian tulang belakang dia dah urut, jadi tiba-tiba orang lumpuh pun pernah saya jumpa. Kerana dia manipulasikannya tulang belakang tu sehingga kena urat saraf. Jadi lumpuh salah urut. Lumpuh kerana salah urut. Dan memang kita siasat selepas tu pesakit itu sebenarnya ada TB, tuberkulosis bahagian tulang belakang. Boleh dirawat dengan ubat sahaja. Sebenarnya. Jadi dia muda, dia tak tahu sakit-sakit, tak apalah kita pergi urut dulu. Selepas urut tiba-tiba tak boleh gerak kaki tangan. Jadi lepas kita datang ke hospital, kita buat x-ray, memang betul ada TB spine. Baik, jadi nak kena berhati-hati jugalah dalam